Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya Nur Ain Alian Tasha binti Roslan, memegang kad metrik D2023 1106 710. Baik, di sini saya akan membentangkan tentang kritikan menggunakan teori kritikan Edmund Feldman yang mempunyai 4 peringkat, iaitu deskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian berdasarkan gambar yang telah saya pilih dalam buku cerita kami. Pengenalan teori Edmund Feldman. Yang pertama, deskripsi. Langkah pertama adalah memerhati karya seni secara terperinci. Ini termaksud mengenal pasti unsur-unsur visual seperti garisan, warna, bentuk dan tekstur. Yang kedua adalah peringkat analisis. Selepas deskripsi, langkah analisis ini melibatkan bagaimana unsur-unsur seni tersebut disusun dan digunakan dalam karya tersebut. Pengkritik akan meneliti komposisi, penggunaan ruang dan hubungan antara elemen-elemen seni. Peringkat yang ketiga, interpretasi. Langkah ini adalah untuk mencari makna dan tujuan karya tersebut. Pengkritik akan mencuba memahami apa yang ingin disampaikan oleh pengkarya melalui karyanya. Dan peringkat yang terakhir adalah peringkat penilaian. Ia melibatkan penilaian kualiti karya seni tersebut. Pengkritik akan memberi pandangan dan pendapat mereka tentang kelebihan dan kekurangan karya tersebut serta nilai estetikanya. Dalam buku cerita ini, ia menggunakan media iaitu buku fizikal dan digital. Tema dalam buku ini adalah berkenaan dengan fantasi, batik, alam semula jadi dan suasana kampung. Idea yang diterapkan dalam buku cerita ini adalah berdasarkan tentang cerita dongeng dan fantasi. Dan teknik bagi proses pembuatan buku ini adalah penggunaan teknologi digital. Pada gambar yang pertama, iaitu pada peringkat deskripsi, menunjukkan seorang guru wanita sedang memarahi seorang murid lelaki. Murid tersebut duduk di meja dengan ekspresi yang sedih sambil memegang pensel. Guru itu berdiri di samping budak lelaki dengan ekspresi tegas atau marah. Terdapat juga lukisan awan biru yang dalamnya terdapat simbol kusut dan tanda soal yang menandakan kemarahan ataupun kekeliruan. Terdapat juga teks dalam gambar yang menyatakan cikgu kata Aiman seorang yang lambat belajar namun tidak pernah berhenti untuk mencuba. Pada peringkat analisis pula, gambar ini memfokuskan kepada unsur formal seperti susun atur, warna, ruang dan ekspresi. Warna yang digunakan adalah warna lembut dengan ton pastel tetapi menggambarkan suasana yang tegang. Komposisi dalam gambar ini menumpukan kepada interaksi dua watak, iaitu watak guru dan murid, dengan penggunaan ruang yang menekankan perbezaan kuasa, iaitu guru dan murid itu tersebut. Simbol awan kusut dan tanda soal pula menggambarkan perasaan dan pemikiran guru dalam keadaan yang serabut. Dan objek seperti jam, alat tulis serta suasana di dalam kelas itu menunjukkan proses pembelajaran sedang dijalankan. Pada peringkat interpretasi, dalam gambar ini memberikan mesej tentang cabaran yang dihadapi oleh murid yang lambat belajar dan tekanan yang mereka rasai dari guru atau suasana pembelajaran di dalam kelas tersebut. Walaupun dia dimarahi, namun dia tetap berusaha dan tidak berputus asa. Ini menunjukkan bahawa ketabahan dan semangat juang seorang murid yang menghadapi kesukaran dalam pembelajaran. Gambar ini juga mencerminkan realiti dalam dunia pendidikan di mana ada guru yang lalu menekan pencapaian murid tanpa memahami kesukaran yang dihadapi oleh murid tersebut, dan ia menekankan nilai kegigihan dan usaha. Pada peringkat penilaian pula, gambar ini sangat memberi kesan dalam menyampaikan mesej tentang kesungguhan dan semangat seorang murid seperti Aiman. Dari segi visual pula, penggunaan warna yang lembut tetapi dengan ekspresi muka yang kuat berjaya menunjukkan emosi simpati dan empati kepada murid lelaki tersebut. Ia menggalakkan masyarakat, khususnya pendidik,
untuk memahami latar belakang murid dan keperluan murid itu tersebut sebelum menjatuhkan penilaian terhadap mereka. Gambar ini bukan sahaja memiliki nilai artistik tetapi juga memiliki nilai pendidikan dan moral yang tinggi. Karya ini sesuai untuk dijadikan bahan refleksi kepada guru dan ibu bapa dalam memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Dalam gambar yang kedua, pada peringkat deskripsi, gambar ini menunjukkan seorang wanita yang bertudung berwarna ungu sedang melukis corak bunga berwarna oranye dan hijau di atas sehelai kain putih. Di sebelahnya terdapat seorang budak lelaki di mana anaknya, Aiman, berbaju oranye yang sedang memerhati dengan penuh rasa minat. Dan dalam gambar tersebut ada teks yang menunjukkan bahawa budak lelaki yang bernama Aiman itu ingin belajar cara untuk membuat batik seperti ibunya. Dan kain dalam gambar tersebut kelihatan berkilau dan sangat menarik. Pada peringkat analisis pula, dalam gambar ini ada diterapkan juga elemen seni di mana terdapatnya warna, garisan dan bentuk yang digunakan. Warna-warna yang hangat seperti oranye dan hijau menciptakan suasana harmoni dan ketenangan. Garisan melengkung pula pada corak bunga dan daun menjadikan kain batik tersebut kelihatan lembut dan semula jadi. Fokus utama dalam gambar ini adalah tangan ibu yang sedang melukis dan pandangan mata Aiman yang penuh minat. Komposisi dalam gambar ini pula menunjukkan seorang ibu yang berada di sebelah kiri dan anaknya di sebelah kanan memenuhi ruang dalam gambar. Pada peringkat interpretasi pula, gambar ini menggambarkan nilai kekeluargaan dan pewarisan budaya. Ibu Aiman sedang menunjukkan kemahiran tradisional iaitu membuat batik, manakala Aiman menunjukkan ekspresi yang berminat untuk belajar. Ini menunjukkan bagaimana seni warisan dan batik boleh dipelajari dan dikekalkan oleh generasi muda. Ia juga menggambarkan kasih sayang antara ibu dan anak serta minat terhadap seni sebagai satu bentuk ekspresi diri dan identiti. Pada peringkat penilaian pula, secara keseluruhannya karya ini sangat berjaya dan bermakna, di mana ia bukan sahaja cantik dari segi visual, malah ia menyampaikan mesej yang mendalam terhadap kepentingan seni tradisional dan nilai kekeluargaan itu. Karya ini sesuai untuk menjadi inspirasi kepada kanak-kanak untuk menghargai warisan budaya kita. Ilustrasi dalam gambar ini jelas dan mesra kanak-kanak serta berwarna-warni menjadikan gambar ini lebih tampak menarik. Dan gambar yang terakhir, pada peringkat deskripsi, gambar ini menunjukkan Aiman sedang mencuba untuk melukis dan mewarnakan kain batik, tetapi dalam gambar tersebut kelihatan seperti Aiman sedang marah dan kecewa. Mukanya berkerut, mulutnya terbuka seperti sedang menjerit dan terdapat dua simbol awan yang menunjukkan simbol kemarahan di sebelah kepalanya kiri kanan, dan kain batik yang dilukisnya kelihatan comot dengan kesan tumpukan warna yang tidak sekata dan corak yang tidak kemas. Dalam gambar ini juga terdapat teks yang menyatakan bahawa walaupun Aiman mencuba, namun hasilnya masih tidak cantik dan warnanya tidak sempadan. Pada peringkat analisis, gambar ini menggunakan elemen ekspresi wajah dan bahasa tubuh untuk menyampaikan emosi. Warna yang digunakan seperti warna oranye, merah jambu dan percikan warna yang pelbagai menggambarkan kekeliruan dan ketegangan dalam gambar tersebut. Garisan beralun dan tidak sekata pada kain batik menunjukkan hasil yang belum mahir. Dan simbol awan yang menambahkan lagi kesan dramatik iaitu menggambarkan perasaan tidak puas hati Aiman. Konteks dan susunan visual dalam gambar tersebut memberikan tumpuan kepada usaha dan kesukaran yang dihadapi oleh Aiman dalam proses pembelajaran. Pada peringkat interpretasi pula, gambar ini menunjukkan bahawa realiti dalam proses pembelajaran seni. Ia menyampaikan mesej bahawa usaha, kesabaran dan ketekunan adalah sangat penting.
Aiman mewakili kanak-kanak yang mencuba sesuatu yang baru, dan walaupun dalam keadaan yang kecewa, dia tetap belajar sedikit demi sedikit, dan ia boleh dikaitkan dengan nilai dalam menerima kegagalan sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran itu tersebut, terutamanya dalam seni yang memerlukan banyak latihan. Peringkat yang terakhir adalah peringkat penilaian, di mana dalam gambar ini sangatlah realistik dan relevan, terutamanya bagi kanak-kanak yang sedang belajar atau menghadapi cabaran dalam menguasai kemahiran baru. Ia memberikan kesan yang mendalam kerana tidak hanya menunjukkan kejayaan, tetapi juga menunjukkan emosi yang wujud semasa proses pembelajaran mereka. Gaya ilustrasi yang ekspresif menjadikan gambar ini mudah untuk difahami dan mampu menarik perhatian pembaca, dan oleh itu karya ini bernilai tinggi dari sudut pendidikan dan emosi. Karya ini berjaya untuk menyampaikan mesej bahawa kegagalan adalah sebahagian daripada kejayaan. Sebagai penutup, menurut teori Edmund Feldman ini, buku cerita Aiman dan Dunia Batik berjaya memenuhi 4 peringkat sekaligus memberi manfaat kepada pembaca, terutamanya kanak-kanak. Itu sahaja pembentangan individu berkenaan dengan kritikan menurut kritikan Edmund Feldman dalam buku cerita Aiman dan Dunia Batik. Sekian, terima kasih.